Hai korang, hari ni nak kenalkan satu lagi produk yang sangat bermanfaat untuk kit dan keluarga, iaitu Al-Quran My Kalam. Al-Quran ini didatangkan dalam satu set. Kotak ni dia bagi sekali Al-Quran yang besar, korang nampak ni besar, tulisan dia pun besar. Dia bagi juga panduan cara penggunaan dia. Lepas tu dia bagi juga ni yang best ni, sebab apa? Bila kita tak pandai nak baca ataupun kita rasa ragu-ragu macam mana nak baca kan, kita hanya guna pen ni saja. Pen macam ni. Okey, nanti kita akan tunjukkan lah. Datangkan juga dengan buku doa-doa pilihan, panduan sembahyang, buku Iqra. Buku Iqra ni best lah korang, sebab apa? Kalau korang ajar anak-anak mengaji kat rumah, kadang-kadang ada perkataan yang kita lupa macam mana nak sebutkan. Kita nak ajar anak-anak kan. So kita boleh gunakan pen ni dan boleh sentuh saja dekat ayat yang berkenaan. Dapat juga panduan ibadah haji dan juga umrah. Okay, Al-Quran ni juga ada panduan tajwid, panduan wakaf dan ibtidak. Korang tengok kat dalam ni dia ada warna dan juga petunjuk hukum tajwid kat bawah kan. Kalau kita nak guna pen ni dekat buku Iqra ni, korang kena sentuh dulu dekat permukaan depan. Jadikan kita ragu-ragu macam mana nak baca kan ayat ini. Okay, kita akan sentuh pen. وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ. Okay, korang boleh nampak Jadi boleh jadikan panduan untuk kita mak-mak untuk baca dan ajar anak-anak, ataupun kita boleh bagi dekat anak-anak untuk diorang baca sendiri menggunakan pen ini. Untuk halakan pen ni dekat Al-Quran ni pula, korang pilih dulu qari. Okay, boleh tekan butang kedua ni. قاري عبد البصير عبد الصمد. Okay, contoh kita boleh pilih mana-mana qari yang kita suka lah. Lepas tu kita sentuhkan saja dekat ayat Al-Quran ini. Contoh Okay, jadi kita boleh semak bacaan kita secara bertajwid, betul ataupun salah, hanya menggunakan pen digital ni dengan qari pilihan kita. Korang punya pen habis bateri, korang jangan risau sebab dia sediakan sekali adapter ni, so korang boleh cas.